Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbuna aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. Amma ba'. Yang saya hormati hadirin sekalian yang menyaksikan tayangan ataupun tazkirah yang saya akan sampaikan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini sangat berkait rapat dengan kita, iaitu tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan puasa bulan Ramadan Al-Mubarak. Permulaan ayat, Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, orang-orang yang beriman, yang disebut oleh Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, apabila kamu mendengar kalimah ya ayyuhalladzina amanu, hendaklah engkau berpaling dan memerhatikan dengan bersungguh-sungguh apa yang akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala yang menyebut bahawa panggilan ini membawa kepada kelazatan kita. Kelazatan dapat dihapuskan, dapat menghapuskan kesusahan ataupun kepayahan yang kita akan lalui, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan orang-orang yang beriman. Berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, dan yang seterusnya disebut kutiba alaikumus shiyam. Itu satu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi kutiba alaikumus shiyam, difardukan kepada kamu itu berpuasa. As-siyam. Kalimah as-siyam di sini ada di dalam hadis yang lain disebut as-saum. As-siyam dan as-saum. Apa beza kataan as-siyam dan as-saum? As-siyam ini lebih kepada perkara berbentuk badaniyah, iaitu kita menahan lapar, kita menahan daripada makan dan minum, daripada perkara yang boleh memasukkan apa sahaja di dalam rongga kita. Semua itu dipanggil perkara menahan daripada perkara memasuk ke dalam al-jawarih, iaitu tubuh badan kita. Yang mana as-siyam, as-saum pula. As-saum iaitu dalam hadis Nabi SAW disebut as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku. Di situ puasa yang dimaksudkan di situ terlebih umum, iaitu segala tubuh badan kita, hati kita, mulut kita, segala gerak-geri kita termasuk dalam perkataan as-saum. Firman Allah Subhanahu wa taala kata, inni nazartu lirrahmani sauma. Sungguhnya aku bernazar kepada Tuhan sauma, iaitu Nabi Allah Zakaria alaihi salam, iaitu dia berpuasa daripada bercakap. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, dalam Al-Quran itu satu perkara yang berkaitan dengan jawarih. Yang mana dalam hadis Nabi, iaitu hadis kursi yang disebut as-saumuli,
wa ana ajzi bihi itu, sungguhnya puasa itu khusus untuk aku, iaitu ghayah dia. Bukan sahaja kita berpuasa dari segi jawarih, iaitu tubuh badan kita berpuasa, tapi kita juga mesti berpuasa dari segi hati kita, tidak berkata kepada orang, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, berpuasa daripada percakapan yang tidak elok. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam hadis qudsi sebut, puasa itu untuk aku dan aku berhak untuk membalasnya. Kalau kita tengok pahala amalan-amalan yang lain, hadis Nabi SAW disebut al-hasanatu bi'ashri amsalihah, satu kebaikan kan dibalas 10. Ada setengah ulama berkata satu kebaikan hingga 700 balasan ataupun gandaan. Tetapi puasa ini tiada hadnya. Allah Subhanahu wa taala sebut as-saumu li, puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bih. Apabila Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membalasnya, maka tiadalah had yang ditetapkan. Itu pertama. Yang seterusnya disebut di dalam Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, difardukan au wajaba au furida alaikum as-shiyam, difardukan ke atas kamu puasa. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan kepada umat-umat yang terdahulu. Bermula puasa ini bukan sahaja difardukan kepada umat Nabi Muhammad saja, tetapi puasa ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bermula daripada zaman Nabi Adam alaihi salam lagi. Hadis yang menyebut daripada qala Antarah radhiyallahu anhu, faqultu li Ali radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha radhiyallahu anhu, ayyu syai'in tusamma hadzal ayyamul bayd, apakah yang dinamakan ayyamul bayd ataupun hari putih? Apakah maksud dengan hari putih? Antarah ini bertanya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha, apa maksud hari putih itu? Faqala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, lamma ahbata Allah taala Adam alaihi salam minal jannah ilal ard, apabila Allah Subhanahu wa taala menggugurkan Nabi Allah Adam AS daripada syurga ke bumi, ahraqat husyam, maka dia terbakar ataupun terbakar dengan sebab cahaya matahari. Fa aswadda jasaduh, dan badannya itu menjadi hitam. Fa atahu Jibril AS faqala, maka datanglah Jibril AS dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Faqala ya Adam, wahai Adam, atuhibbu an yubayyida jasadak, tidakkah engkau suka aku memutihkan badan engkau wahai Adam? Dijawab oleh Adam, qala na'am. Qala lahu fasum minasyahri thalis, berpuasalah kamu daripada hari yang ke-13, as-salis ashar wa rabi' ashar wa khamis ashar, berpuasalah kamu pada hari 13, 14 dan 15. Fasama Adam alaihissalam, maka berpuasalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Summa sama al-yawm fasama Adam alaihissalam awwalu yawm, maka berpuasalah Nabi Adam alaihissalam pada hari pertama, iaitu pada hari 13. Fabyadda sulusa jasadah, maka Allah Subhanahu wa taala memutihkan 1/3 daripada tubuhnya. Summa shama al-yawm ats-tsani, kemudian Nabi Adam pula berpuasa pada hari yang kedua. Fabyadda sulusa jasaduh, maka Allah taala memutihkan 1/3 lagi, jadi 2/3 daripada badan Nabi Adam itu menjadi putih seperti sedia kala. Summa shama al-yawm ats-tsalis fabyadda jasadu kulluh, maka Nabi Adam pun berpuasa pada hari yang ketiga, maka Allah Subhanahu wa taala memutihkan
seluruh badan Nabi Allah Adam AS. Fasummiyat ayyamul bait. Maka disitulah yang dinamakan hari-hari putih, iaitu permulaan yang dipuasa oleh Nabi Allah Adam AS. Maka disebutnya manil ladzi kataba alaihimus siyam min qibali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya fa Adam minal ladzi kataba alaihimus siyam. Maknanya Nabi Adam itu ialah orang yang pertama mula-mula sekali ditulis baginya puasa sebelum pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengertian daripada min qablikum. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perkataan qablikum itu ialah puasa yang sebelumnya daripada umat. Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ada 3 orang sahabat, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Amr bin Al-As dan seorang lagi Abdullah bin Mas'ud. Mereka ini bercita-cita. Salah seorang daripada mereka bertekad untuk berpuasa pada setiap hari. Maka aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka selama-lamanya, dia kata. Apabila perkara ini diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW melarang keras supaya berpuasa setiap hari. Kerana apa? Badan kita pun ada juga haknya. Keluarga kita pun ada juga hak. Kalau kita berpuasa tiap-tiap hari, nescaya badan kita itu akan menjadi lemah. Tetapi tidak dapat kita nak menolak bahawa para sahabat itu mampu. Tetapi dia nak tunjuk kepada kita bahawa sebaik-baik puasa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Apakah puasa Nabi Allah Daud alaihi salam? Puasa Nabi Allah Daud AS ni ialah dia berpuasa dan dia berbuka. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Maksudnya, dalam sebulan dia berpuasa 15 hari. 15 hari di dalam sebulan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menisbahkan puasa Nabi Allah Isa AS? Kenapa Allah Ta'ala tidak ataupun Nabi SAW tidak menisbahkan kepada puasa Nabi Allah Yahya AS? Nabi Allah Isa AS dia tidak berkahwin. Itu juga dengan Nabi Allah Yahya AS. Nabi Allah Isa AS diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit. Inni rafi'uka ilayya wa mutahhiruka. Maka ada 3 orang Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat ke langit dalam keadaan hidup dan turun daripada langit dalam keadaan hidup, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat ke langit dan masih sampai sekarang dia masih hidup, iaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan ada Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat ke langit dan meninggal di atas langit, iaitu Nabi Allah Idris alaihissalam. Maka kenapakah diberi contoh kepada kita bahawa sebaik-baik puasa itu adalah puasa Nabi Allah Daud alaihissalam? Seperti mana yang kita baca di dalam sejarah dalam buku Qasasul Anbiya, maka Nabi Allah Daud ini berapa orang isteri dia? Isteri Nabi Allah Daud ada 100 orang. Kalau kita tengok dalam keadaan dia mempunyai isteri yang ramai, masih lagi dia mampu untuk berpuasa, sehari berpuasa, sehari buka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Orang yang ada isteri satu pun kadang-kadang sebulan tak boleh nak puasa satu hari pun. Itu yang Nabi SAW gambarkan kepada kita bahawa kepentingan puasa dan juga yang diutuskan ataupun diberikan kepada umat-umat yang terdahulu ataupun pada Nabi yang terdahulu. Puasa ini disyariatkan pada 2 hari bulan ataupun 2 hijrah. Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah. 2 hijrah.
Nabi SAW, tahun kedua hijrah. Nabi SAW apabila dia berhijrah ke Madinah, maka ada di sana kaum-kaum Yahudi, orang-orang Yahudi yang mendiami kota Madinah pada ketika itu, di kalangan Bani An-Nadir dengan Bani Qainuqa. Mereka ini menyambut ataupun menyambut hari ulang tahun Ashura, dipanggil Ashura. Hari Ashura ini ma'ruf di kalangan orang-orang Yahudi. Hari yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menolong Nabi Allah Musa alaihissalam daripada kekejaman Fir'aun. Maka hari Ashura ini mereka menyambut dan juga berpuasa pada hari Ashura. Maka Nabi bertanya kepada mereka, apakah hari ini hari Ashura? Ashura itu menyambut sempena Nabi Allah Isa alaihissalam ditolong ataupun dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi pun menjawab, kami lebih aula lagi menyambut. Maksudnya Nabi kata kami pun lebih juga boleh berpuasa juga pada hari Ashura, kerana Nabi Allah Musa juga Nabi kami juga, kan? Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Maksudnya itu sebahagian daripada syariat puasa pada nabi-nabi yang terdahulu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan puasa Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggantikan Yaum Ashura itu dengan puasa Syahri Ramadan. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Allah Ta'ala kata ayyaman ma'dudat, hari itu adalah beberapa hari saja. Faman kana minkum maridan, barang siapa yang sakit, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, barang siapa yang marid ataupun sakit, yang sakit itu perlukan kepada makan dan minum, au ala safarin ataupun mereka ini bermusafir, dikira bermusafir lebih pada dua marhalah. Au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Fa'iddatun iaitu menggantikan pada hari yang lain. Maka di sini kadang-kadang manusia ini apabila diberikan kelonggaran oleh Allah Ta'ala, dia ambil kelonggaran itu tanpa had. Contoh, kita bermusafir ke Kuala Lumpur daripada Al-Ustar, Palabatah ke KLIA, contoh. Ambil masa dalam 1 jam ataupun 1 jam 45 minit hingga 1 jam menaiki kapal terbang. Mengikut hukum, marhalah ini layak untuk dia dipanggil musafir. Kalau solat boleh kita jamak, takdim ataupun takhir. Tetapi dari segi masyaqqah, perjalanan itu sangat mudah. Maka kita duduk di atas kapal terbang dalam masa 40 minit ataupun sejam, maka akan sampai ke sana tanpa rasa letih. Jadi dibolehkan, tetapi kita kena tengok ayat yang seterusnya. Allah Ta'ala sebut, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang boleh memberi makan untuk menggantikan ta'am miskin, faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Dan ayat yang terusnya Allah Ta'ala kata, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa itu lebih bagus ataupun lebih baik bagi kamu. Maksudnya orang yang bermusafir, musafir yang ringan, yang tidak
ada padanya masyaqqah ataupun kesulitan ataupun mudarat baginya, lebih elok dia berpuasa. Begitu juga dengan sakit. Apabila kita dapat menahan kesakitan kita daripada kita berpuasa, walaupun aku sakit, aku akan berpuasa juga. Walaupun aku dalam keadaan begini, aku akan berpuasa juga. Usaha untuk berpuasa juga. Wa antasumu khairul lakum. Maka di situ Allah Ta'ala kata, kalau kamu berpuasa, maka itu lebih baik bagi kamu. Maka di situ dapat kita simpulkan bahawa suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, dia mestilah ada pengorbanan. Ya, walaupun benda itu kita menghadapinya dengan perkara yang sangat berat, contohnya sakit tadi dan musafir, kita buat juga puasa itu. Kerana apa? Itu ditunjukkan kepada kita bahawa orang yang bermusafir ataupun orang yang sakit, macam mana pula orang yang sengaja meninggalkan puasa. Orang yang sengaja meninggalkan puasa. Ada ulama menjawab, sekiranya seseorang itu meninggalkan puasa secara sengaja pada bulan Ramadan, maka sekiranya dia nak qada puasa tersebut, maka tidak dapat qada walaupun seumur hidupnya. Walaupun seumur hidupnya dia berpuasa, daripada bulan Syawal tu dia puasa, masuk Ramadan pula, tidak sama dengan puasa. Macam solat juga. Maksudnya solat ni tidak ada qada. Qada yang sengaja. Kalau kita nak sebut bahawa macam mana ada syariat qada tu, kerana kita tak ada jalan lain dah untuk kita ganti, terpaksa kena qada. Tapi Allah Ta'ala nak terima, wallahu a'lam. Kalau disebut dalam solat, dia kata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh solat itu ditentukan pada waktu-waktu yang tertentu. Begitu juga dengan puasa, disebut syahrul ramadhan alladhi, ataupun dia kata kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu dalil menunjukkan puasa ini diwajibkan kita pada bulan Ramadan. Ada ulama mengatakan bahawa barang siapa yang meninggalkan puasa secara sengaja, maka satu hari dia mesti qada, satu hari dia tinggal dengan sebulan. Kalau dia tinggal 2 hari, maknanya dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Ada ulama berpendapat bahawa dia kena puasa 3 bulan kalau dia tinggal 3 hari. Itu pendapat-pendapat ulama yang masing-masing. Ada setengah ulama kata kita tinggal sehari, maka kita gantilah sehari itu. Ulama yang ringan. Maksudnya dia nak bagi tahu kepada kita, sekiranya kita tidak ada apa-apa masyaqqah ataupun darurat ataupun benda yang boleh menjadikan kita ini boleh mengelak daripada puasa, maka kita puasalah. Dikira bahawa contoh benda yang kita mudarat itu, mudarat contohnya seorang ibu yang dia itu menyusukan anaknya. Macam mana? Dia takut mudarat kepada diri anak dia tadi. Macam dia ada setengah ulama kata, kalau kita takut mudarat kepada diri kita, kan, maka kita tak perlu kita nak bayar fidyah. Kalau kita takut mudarat kepada bayi, maka kita kena bayar fidyah. Fidyah ni berapa yang ditentukan oleh peringkat negeri. Ada RM2, ada RM5 dan sebagainya. Itu boleh rujuk pada majlis agama di negeri masing-masing. Ada berapa yang kita kena tinggalkan. Yang tu yang dia nak sebut bahawa puasa tadi, kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhir dia kata, kan, moga-moga kamu bertakwa. Moga-moga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada perkataan yang moga-moga ni di sisi Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu apabila dia nak menyuruh kepada sesuatu, maka dia akan berkata kun fayakun. Jadilah dia. Dia tak kata kalau orang itu berpuasa, tentulah dia berhak untuk dapat takwa kepada Allah. Di sini nak menunjukkan bahawa takwa itu kembali kepada diri kita sendiri, bukan kepada diri Allah. Moga-moga dengan puasa kita itu boleh membawa kita kepada ketakwaan.
Senang cakap, takwa ini ada setengah ulama dia kata takwa ini ialah apa? Kita suka berbuat baik. Takwa ini ialah kita suka berbuat baik. Apabila kita suka berbuat baik ini, satu perkara yang mana Allah Ta'ala akan membalas kita. Membalas kita dengan kebaikan yang kita lakukan. Ada ulama dia tafsirkan at-taqwa itu al-wiqayah bainana wa baina ghadabillah. Wiqayah iaitu pendinding di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dipanggil at-taqwa. Ada setengah ulama kata at-taqwa ialah al-wiqayah bainana wa bainan nar. Dalam Al-Quran disebut fattaqullah, hendaklah kamu takut kepada Allah, iaitu takwa itu ialah takut kepada Allah. Ada ulama yang mentafsirkan iaitu fattaqun nar, takut kepada api neraka. Itu dua benda. Kalau kita takut kepada Allah dan kita takut kepada api neraka itu bermaksud yang sama, iaitu bertakwa kepada Allah. Ciri-ciri dia ialah apa? Kita suka buat baik kepada orang. Kepada orang, kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada setiap makhluk. Itu dipanggil takwa. Di dalam takwa itu dia ada beberapa ciri. Ciri yang kita mestilah mulakan dengan yang pertama, iaitu niat. Yang membawa kepada takwa, niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa pun bukan kerana siapa-siapa, tapi kerana Allah. Allah Ta'ala kata wa ana ajzi bih, dan akulah akan membalas balasan puasa tersebut, iaitu niat. Dia kata wa ma umiru liya'budullaha mukhlishina lahuddin, iaitu orang yang mukhlis akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua iaitu amal. Kita bertakwa mestilah kita beramal. Tidak boleh kita bertakwa di dalam hati kita sahaja tanpa kita beramal. Kita buat. Dalam rukun Islam ada puasa, zakat, haji, itu satu perbuatan. Takwa itu kita kena buat dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Taala. Yang ketiga iaitu ilmu. Kita mestilah berilmu. Sebelum kita masuk di dalam bulan puasa ataupun kita berada di dalam bulan puasa ini, maka kita kena menyiapkan diri kita, persiapan diri kita dengan ilmu pengetahuan tentang puasa. Sekiranya kita berpuasa tanpa ilmu pengetahuan, contohnya niat kita tak tahu apa waktu, bila puasa, tempoh apa perkara yang membatalkan puasa. Sekarang kalau kita tak tahu, maka ulama berkata bahawa puasa kita itu tidak sah kerana tidak ada ilmu. Begitu juga kita sembahyang. Bila kita sembahyang dengan tiada ilmu, kita tak tahu yang mana rukun, yang mana sunat ab'ad, yang mana sunnah hayat, maka tidak sah. Itu perkara yang ketiga yang mesti kita lakukan, iaitu berilmu, menuntut ilmu tentang puasa. Yang keempat iaitu kita mestilah bersabar. Puasa ni kita panggil syahrus sabr. Was-sabru sawabuhu al-jannah. Puasa ini Allah Subhanahu wa taala sebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya puasa ini dia kata pahalanya ataupun balasannya itu tanpa hisab. Tanpa hisab ni maksudnya berdasarkan pada seseorang itu. Bilakah perlu kita bersabar? Bersabar apabila kita menghadapi sesuatu musibah, ketika itulah kita bersabar. Contohnya kalau kita kata berlaku hari ini musibah kepada kita, kita tak sabar lagi, kita sabar bulan depan baru kita sabar. Maka di situ tidak dipanggil sabar. Nabi SAW sebut innamas sabru inda sadamatil ula. Sabar itu ialah pada dentuman yang pertama. Bila kita kena suatu musibah, maka kita bersabar di situ. Ada banyak kisah-kisah tentang sabar ni yang boleh saya kongsikan, tapi memandangkan kita hanya ada beberapa masa, jadi saya ringkaskan
tazkirah saya pada hari ini, iaitu berkaitan dengan puasa tadi, yang mana suruhan daripada Allah Ta'ala yang pertama, yang kedua suruhan daripada Nabi SAW, seperti mana kita buat kepada umat-umat yang terdahulu. Setakat itulah dulu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada kelemahan dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.